Dengan program ni kalau tak selesai pada bulan 4 atau bulan 5 tahun ni, dipaksa dan terpaksa oleh wife saya, Dr. Siti. Sebenarnya pada 2 tahun yang lepas saya kena serangan jantung. Masuk IJN 14 hari, keluar masa tu saya tak tahu lagi for life ni, sehinggalah pada bulan 4 tu dipaksa makan produk ni semua. Sebelum ni kos ubatan saya hampir RM4,000 sebulan, 18 jenis ubat daripada IJN, dan kita bayar kos tersebut lah. Sehinggalah pada tahun ni saya makan start bulan 4 atau bulan 5 kata saya, selama 3 bulan saya makan biasa je. 3 bulan saya pergi IJN balik, check up, jantung saya dah okey. Kolesterol saya daripada 10 plus dan tinggal 5 lebih. Kencing manis 9 dah pergi 5 lebih 6 macam tu. Dia ada set jantung itu CV. Saya pun tak ingat lah kan. Adalah 3-4 jenis yang saya makan. Alhamdulillah. Selain lebih kurang kos, saya makan ni lebih kurang sebulan lebih kurang RM500 je. Kalau banding ubat daripada IJN hampir RM4,000. Dan bagi saya sangat berbalik lah. Dan pasal diamond ni saya pun tak tahu, tiba-tiba dah ada diamond. Itu sajalah. Kedua, selain daripada saya, mak saya juga makan benda ni. Okey, mak saya cancer, breast cancer. Last year buang sebelah, tak sempat lagi makan. Tahun ni awal tahun, doktor trace cancer dah hebat pergi tahu-tahu. Dan mak saya makan yang untuk kanser tu selama 3 bulan memang tapi bagi saya benda-benda ni, suplemen ni you kena konsisten dan disiplin. Kalau tak disiplin tak jadi juga. Mak saya makan pada bulan 8 pergi buat nuklear, bila cek balik baru dia dah clear kanser. Betul. Bagi saya, you nak jumpa orang cerita pasal produk ni, bagus testimoni daripada diri sendiri lah. Itu dia.